Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni jom kita buat roti sardin gulung. Untuk bahagian inti, saya ada masukkan satu bahan yang akan menjadikan intinya lebih creamy. Okey, kalau tengok bahagian gulungan ni dekat bahagian tepi tu saya tak lepihkan ataupun kita tak tekan pun dengan garpu, dia cuma bulat macam tu je. Okey, nak tahu macam mana saya buat? Kena tonton video sampai habis. Okey, bahan-bahan dia mudah saja. Saya gunakan 1 labu bawang Holland. Kalau nak guna bawang besar biasa pun boleh. Bawang ni kita cincang ataupun kita dadu kecil. Okey, lepas tu saya gunakan 1 ulas bawang putih. Yang ni pun sama, kita dadu kecil ataupun kita cincang. Okey, yang ni 2 biji cili padi. Cili padi ni bergantung kepada kepedasan lah. Kalau suka lebih pedas, guna lebih banyak cili padi. Seterusnya ialah 1 biji limau kasturi. Limau kasturi ni saya buang dia punya biji. Limau ni kita tak tumis tau, kita nak perah je nanti. Panaskan minyak, kemudian kita tumis bawang besar, bawang putih dan juga cili padi. Bahan-bahan cincang ni kita tumis sampai dia terbit bau dan juga bawang besar tu sedikit layu. Okey, apabila bawang besar tu dah nampak layu, kita masukkan 1 sudu kecil serbuk cili. Kalau nak guna cili giling pun boleh. Okey, lepas tu kita tumis sampai pecah minyak. Kemudian masukkan ikan sardin. Saya masukkan ikan sahaja. Okey, lepas tu kita masukkan kuah. Saya guna separuh saja kuah. Saya tak guna semua sebab saya tak mau nanti kita punya inti ni terlalu berair. Nanti dia akan meleleh keluar masa kita nak gulung. Okey, lepas tu kita hancurkan isi sardin ni. Dan kita gaul-gaul dengan bahan tumisan. Kemudian masukkan 1 sudu besar sos tiram dan juga sedikit serbuk mushroom. Kita perah juga jus limau nipis. Yang ni bukan sekadar untuk jadikan dia masam, tapi juga untuk hilangkan hanyir ikan sardin. Gaul-gaul sekejap, dah siap dah kita punya inti. Masukkan inti kita ke dalam mangkuk kecil dan kita biarkan hingga inti ni suam-suam dulu sebelum kita masukkan 1 sudu besar mayonis. Mayonis ni akan jadikan kita punya inti ni rasa dia lebih creamy dan lebih sedap. Okey, setelah dia dah sebati, kita ketepikan dulu inti ni sebentar. Okey, sementara tu jom kita canai roti. Pastikan roti ni kita canai senipis yang boleh untuk elakkan roti ni serap minyak. Ulang proses mencanai dengan menggelek roti ni hingga roti habis. Okey, jom sekarang kita sediakan telur untuk gam dan juga salut roti. Saya gunakan 2 biji telur. Kita pukul hingga telur putih dengan kuning tu sebati. Okey, ini cara saya buat roti sardin gulung. Kalau cara orang lain itu terpulang cara masing-masing lah. Okey, roti yang telah dicanai tadi, saya letak telur dekat bahagian hujung tu. Okey, telur ni akan bertindak sebagai gam supaya kita punya bahagian gulungan tu tak terbuka. Okey, lepas tu saya letakkan inti. Inti ni jangan letak sampai hujung sangat sebab nanti masa kita gulung inti dia akan macam akan spread keluar sikit. Tapi kita kena letak tengah-tengah sikit dan kita kena gulung dengan cermat supaya inti tu tak meleleh keluar. Sebab dekat bahagian tepi tu saya tak klem dengan garpu. Tengok macam ni, dia elok je. Dia behave je duduk kat dalam. Pastikan kita gulung roti tadi tu hingga inti habis, barulah kita celup ke dalam telur. Panaskan minyak, kemudian kita goreng roti sardin menggunakan api sederhana. Api tak boleh terlalu besar, nanti gorengan akan hangus, dan api juga tak boleh terlalu kecil sebab nanti roti akan menyerap minyak. Okey, setelah bahagian bawah tu masak, kita terbalikkan untuk goreng sebelah lagi. Kalau tengok minyak gorengan ni nampak bersih je sebab tak ada pun inti sardin roll yang terkeluar. Walaupun kita tak klem pun dekat bahagian tepi tu. Okey, nampaknya kita punya sardin roll ni dah cantik golden brown. Bolehlah kita angkat dan toskan. Dah siap dah kita punya roti sardin gulung. Terima kasih menonton dan selamat mencuba.